Halo, Syah. Suruh pesakit bernama Ismail Pendekar ajak masuk. Okey. Cik Ismail? Ya, saya. Doktor panggil. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum. Masuk. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Boleh, masuk. Oh, Cik Ismail. Ya, saya. Cik Ismail Pendekar ni. Ya, saya. Okey, duduk. Tapi doktor rasa doktor tahu ni sakit apa di sini ni. Sakit apa, doktor? Demam. Tak, doktor. Doktor tahu. Tahu apa, doktor? Mesti sakit asma dah. Tak ada, doktor. Habis sakit apa? Tahu, doktor. Tak tahu kumbuk penipan ni dah, doktor. Tak apalah, kabur je lah sakit apa-apa. Senang. Biar doktor tahu je, doktor dengar dulu. Doktor, saya tak ada sakit apa-apa pun. Sebenarnya saya petang semalam saya ada jumpa seorang perempuan ni. Saya ajak dia kahwin, ajak dia kasih, dia tak ambil. Jadi masalahnya saya dah macam-macam cara berkorban demi dapatkan dia, tapi dia tak nak juga dengan saya. Doktor, macam mana, doktor? Dah lama dah? Lama dah, doktor. Sakit macam mana, ceritalah doktor nak tahu. Sakit dari hati ke hati. Sakit dalaman, doktor. Dalaman. Dalaman saya memang berapi sebab saya hari-hari fikir pasal dia. Itu je, doktor. Saya datang sini. Okey. Sakit hati saja ke? Saya memang sakit hati saja, doktor. Selain daripada sakit hati, ada sakit lain? Tak ada sakit lain. Saya sakit ada. Sakit otak ke? Tak ada, doktor. Saya okey, doktor. Tapi saya ada 3 serangkai. Saya ada sakit. Mula-mula dia mari ke hati. Lepas tu mari ke otak sebab fikir pasal awet. Lepas tu pun lepas pada tu saya pun jadi frah lah benda tu. Tu saya tak boleh terima kenyataan. Satu lagi sakit apa? Satu lagi. Tu je lah kot saya cakap. Kata 3 serangkai baru 2 serangkai. Jiwa. Saya sakit jiwa. Jiwa. Jiwa saya kacau, doktor. Okey, faham. Maknanya tak boleh nak tidur malam ke apa? Tak boleh nak tidur malam. Teringat ke dia je. Yang tu mari jumpa doktor ni? Ya tu. Sebab saya jumpa doktor. Sekejap. Jadi macam tu lah cerita dia, doktor. Saya cerita ke doktor. Kalau doktor tak percaya, doktor tengok atas. Tengok mana? Atas tu. Awak, saya betul-betul serius dengan awak ni. Awak pula main-main dengan saya. Kenapa? Apa gapo? Saya royak dah kan saya tak usah. Saya tak usah lah. Kalau dok uti sangat saya kecek dalam bahasa Melayu, awak nak suruh saya kecek dalam bahasa Cina ke? Bahasa Cina mah. Haiya, tu siapa? Siapa? 海边狗啊， 哎，你给我啊，做你啦！ 1、2、3、4， 哎， 3、4， 我怎么？ 我真的了呀！ 我怎么？ 海边狗啊， 做什么？ 我真的了呀！ 我怎么？ 1、2、3、4， 怎么不啊？ 我爱你。 我爱你 too。什么什么？ Faham. Baru tahu. Cik Ismail Pendekar tunggu luar dulu dah. Nanti doktor akan bagi obat. Doktor nak siap payment obat apa semua. Terima kasih. Sama. Ada jugalah orang macam ni naik kulit Australia ni.
sakit kepala doktor. Dengar doktor sakit kepala. Masya Allah. Tak apalah macam mana pun sakit. Kena redo je lah. Doktor ni kena terima je. Semak Pendekar. Ya saya. Doktor cakap ubat habis. Ni suratnya. Baik. Surat transfer kepada Masjid Khalifah. Pesakit mempunyai masalah putus cinta. Minta ustaz tolong nasihat si mak ini ke arah kebaikan dan dekatkan diri kepada Allah yang benar dari Dr. Susu.